Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Moga semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Saya mulakan juga dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung ta'lim hadis kita yang bertajuk Bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Saya yakin kat sini hampir kita semua kan biasa bertadarus dalam bulan Ramadan. Kita sangat kata pesta Al-Quran pada bulan Ramadan kan. Kita cuba untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran, insya-Allah. Ada hadis yang menggalakkan kita untuk bertadarus ini. Apa hadis dia? Saya akan baca sikit potongan-potongan hadis ini berserta dengan maksudnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, dan tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah, yakni masjid, sambil membaca Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan turunnya ketenangan kepada mereka, sakinah. Okey, sambungan hadisnya, wa ghashiyatuhumur rahmah. Bukan itu sahaja, bukan ketenangan saja yang mereka dapat, mereka akan dilimpahi dengan rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, serta para malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut tentang mereka di sisi makhluk yang berada di sisinya. Masya Allah. Dan sambungannya, wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Dan barang siapa yang perlahan amalnya, maka nasab keturunannya tidak dapat mengangkat kedudukan mereka. Okey, dapat kita fahami pada hadis ini yang mana menerangkan tentang kemuliaan orang yang bertadarus Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Okey, lagi pada bulan Ramadan ini. Dan kita biasa bulan Ramadan kita lagi memperbanyakkan bacaan Quran kan, dan kita memang biasa ada sesi tadarus bersama kita punya keluarga, jiran, tetangga, tempat kerja kita kan, kita ada aktiviti bertadarus. Malah Nabi dulu turut bertadarus juga pada setiap Ramadan, iaitu bertadarus bersama dengan malaikat Jibril. Setiap kali bulan Ramadan tiba, Nabi akan bertadarus bersama Jibril. Daripada Ibn Abbas menceritakan, dan Jibril datang menemui baginda, yakni Rasulullah SAW, pada setiap malam di bulan Ramadan untuk baginda membentangkan, yakni memperdengarkan bacaan Al-Quran baginda kepada Jibril. Nak katanya bertadarus dia adalah sunnah Nabi. Nabi pun buat juga pada bulan Ramadan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tadarus? Kan, dan macam mana pula Nabi membentangkan bacaan baginda kepada Jibril? Ini mungkin persoalan yang kita terfikir, yang timbul dalam kita punya benak fikiran kita. Okey, Mula Ali Al-Qari menjelaskan bahawa Rasulullah SAW membentangkan bacaan baginda ke atas Jibril daripada awal Al-Quran sehingga ke penghujungnya dengan bertajwid, iaitu memperelokkan bacaannya pada setiap lafaz, membacakan dengan makhraj huruf yang betul agar ia menjadi sunnah buat umatnya. Lalu atas dasar itu, para pelajar itu hendaklah membentangkan bacaannya kepada tuan gurunya, yakni yang mengajarkannya Al-Quran. Macam tu Nabi bertadarus bersama malaikat Jibril. Nabi baca, tapi Nabi menjaga setiap bacaan itu dengan baiklah. Tidak laju mengejar untuk khatam. Nabi baca daripada awal sehinggalah ke penghujung Al-Quran. Okey, dan yang dimaksudkan dengan tadarus juga adalah saling mempelajari. Sebab tadarus datang daripada kata dasar bahasa Arab darasah, mudarasah, yang membawa maksud belajar dan saling mempelajari. Imam Ibn Hajar ada menghuraikan kaedah tadarus ini, iaitu Rasulullah SAW
membentangkan Al-Quran ke atas Jibril dengan jalan mudarasah, iaitu saling mempelajari, saling membentang. Bila kata saling, ada dua hala lah kan, iaitu kaedahnya adalah kita ataupun kamu membacakan beberapa kadar ayat Al-Quran kepada orang selain kamu, dan kemudian dia pula membacakan ayat-ayat Al-Quran ke atas kamu dengan kadar yang tertentu. Kita baca, orang lain dengar. Orang lain baca, kita dengar pula. Kita baca sambung. Okay. Sunnah Rasulullah SAW mengulang Al-Quran ini dituruti oleh para salafus salih. Zaman-zaman dahulu, para sahabat dulu pun bersama-sama mewujudkan ataupun memeriahkan dengan bertadarus Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Ibn Rajab ada juga merekodkan contoh-contoh luar biasa para salafus soleh dulu dalam membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Saya cuba datangkan, antaranya adalah sebagai contoh yang pertama, Al-Imam Malik, iaitu seorang imam mazhab dan tokoh hadis yang terkemuka. Bila tibanya bulan Ramadan, beliau yakni Imam Malik akan meninggalkan pengajian hadis dan menumpukan kepada Al-Quran. Masya Allah, dia memang tumpukan sepenuhnya kepada Al-Quran. Yang seterusnya, Qatadah, seorang tabi'i masyhur yang dikatakan biasanya Qatadah akan menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Ini hari-hari yang biasalah. Namun apabila sampainya tibanya bulan Ramadan, Qatadah ini akan khatam setiap 3 hari. Dan pada 10 malam yang terakhir, beliau akan khatam sekali sehari. Masya Allah. Antaranya juga Imam Az-Zahabi ada juga memuji Aswad Ibnu Yazid. Kenapa dipuji? Kerana sesungguhnya Al-Aswad akan menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam pada bulan Ramadan. InsyaAllah. Sangat orang kata teruja kan, sebab betapa mereka bersungguh-sungguh untuk cuba menghidupkan hari-hari Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Malah Imam Syafi'i turut menjadikan Ramadan sebagai pesta Al-Quran, yang mana kata Ibn Rajab, dan sesungguhnya Al-Imam Syafi'i itu mengkhatam Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak berapa? 60 kali. Masya Allah. Beliau membaca ni di luar solat, dan begitu juga dengan Abu Hanifah yang khatam lebih kurang dengan Imam Syafi'i. Dan begitulah penghayatan yang ditunjukkan oleh para sahabat, para salafus salih, bagaimana mereka bersungguh-sungguh untuk menjadikan Ramadan ini bulan Al-Quran, sebagai pesta Al-Quran, menghidupkan sehidup-hidupnya dengan Al-Quran, pagi, petang, siang, malam mereka dengan Al-Quran. Masya Allah. Tapi namun kena ingatlah, bila kita mencuba untuk mengejar khatam, kita biasa kan dalam bulan Ramadan kita cuba untuk khatam kan, paling kurang untuk kita yang biasa ini paling kurang sebulan sekali. Tak salah untuk kita kejar khatam, tapi kena ingat bacaan kita perlulah kita perelokkan, perkemaskan, perindahkan. Jangan terlalu mengejar khatam tapi kita dapat murka Allah. Kerana apa? Kerana kita tidak langsung menjaga hak-hak Al-Quran tersebut. Dari segi makhrajnya, dari segi sifatnya, dari segi hukum-hukumnya. Penting untuk jaga. Bila kita khatam dalam keadaan kita sangat menjaga Al-Quran. Andai katalah kalau kita tak sempat nak khatam sekalipun, tapi kita memang proses untuk kita meneruskan belajar, kita cuba untuk menjaga, walaupun kita baca pelan kan, kita baca mungkin satu hari dapat satu muka kan. Sebab kita baca dalam keadaan yang lambat, yang kita cuba untuk menjaga, mungkin dalam proses belajar lagi, ada masalah. Yang penting kita masih menghidupkan Ramadan ini dengan Al-Quran, jangan tinggal. Walaupun sehari dengan Al-Quran, jangan tinggal. Dapat sikit tak apa, yang penting kita berterusan. Biarlah amalan ini tidak terhenti pada Ramadan saja kan, kita akan berterusan sehingga bulan-bulan yang seterusnya, tak akan berhenti. Sebab belajar Al-Quran ini memang perlu kepada istiqamah. Malah mereka yang mungkin dah mahir pun perlu teruskan belajar. Ada banyak ilmu berkaitan Al-Quran yang perlu kita dalami lagi untuk kita perkemaskan lagi bacaan kita. InsyaAllah. Jadinya
nasihat saya, tak ada masalah untuk kita kejar khatam, tapi dalam masa yang sama perindahkanlah bacaan kita dengan sebaiknya. Namun kalau tak sempat nak khatam sekalipun, tak apa, tak ada masalah, kita boleh teruskan kita punya jihad, kita punya usaha untuk baca Al-Quran dengan elok itu sehingga keluar pada bulan Ramadan, kita boleh teruskan, tak ada masalah. Okey, insya-Allah. Okey, moga-moga kita dapat antara kita yang kita inginkan apa dia, syafaat Al-Quran itu sendirilah. Kalau kita jaga hak, insya-Allah Al-Quran akan menjadi syafaat kita ke akhirat nanti. Okey, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tawakuf kat sini dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.